Saya Nadil Faris, umur 30 tahun dan menetap di Salak Tinggi. Saya seorang graduan dari Takushoku University di Jepun dan sekarang saya bekerja sebagai seorang jurutera di Shinatsu 5 di Selangor. Saya mengumpul manga sejak umur 10 tahun dan sekarang lebih kurang 20 tahun saya mengekalkan hobi ini. Saya juga gemar mengumpul majalah komik seperti Kreko dan Gempak Stars. Jadi yang menariknya pasal majalah ni adalah dia mengumpulkan pelbagai jenis komik dalam satu buku. Selain daripada itu, dia juga banyak mengandungi artikel berkaitan komik dan anime yang terkini. Saya tertarik pada babak aksi di dalam manga. Medium lukisan ini dia memberikan kebebasan untuk menghasilkan babak aksi dengan sudut dan kesan khas yang unik berbanding dengan real action. Cerita yang memberi inspirasi pada saya adalah cerita Mobile Suit Gundam. Dia cerita tentang manusia yang berperang menggunakan robot yang maju. So dalam cerita ni dia banyak menunjukkan teknologi yang canggih yang tak ada dalam kita punya dunia sekarang. Jadi bila saya lihat pada teknologi tu, saya menjadi minat kepada bidang kejuruteraan mekanikal. Dalam cerita tu dia ada robot yang terbang menggunakan roket di kaki. So daripada situlah dia membawa kepada minat saya untuk belajar sistem enjin, hingga saya melanjutkan pekerjaan dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Belajar di Jepun ni adalah salah satu pengalaman yang paling berharga lah dalam hidup saya. Pada mulanya saya teruja melihat dan merasai kecanggihan teknologi di Jepun. Saya sampai di Tokyo dan kagum melihat bandar yang besar dan sistem kereta api yang mantap. Kalau di Jepun tu saya mampu pergi ke mana saja di Tokyo menggunakan kereta api. Dari segi pengalaman menarik kan macam saya cakap tadi, saya minat cerita Gundam. Jadi untuk saya pengalaman yang menarik dekat sana adalah saya pergi tengok patung Gundam besar. So dia kalau ikut tu real size lah, dia sebesar bangunan. Macam mana kita tengok dalam anime tu, macam tu lah size dia. Jadi pada saya itu menarik untuk saya boleh imajinasi macam mana orang di dalam cerita anime tu melihat robot Gundam. Dan Gundam tu dia sebenarnya boleh bergerak lah, walaupun sikit saja. Jadi dia boleh bergerak. Bagi saya tu menarik lah. Pada pendapat saya, masa depan manga di Malaysia ni akan menghadapi satu cabaran sebab sekarang ni orang sudah tak banyak membaca manga secara fizikal. Kebanyakannya melalui internet. Dia dekat situ sebab internet tu lagi mudah dan tidak ada kos. So itu jadi satu cabaran lah untuk industri komik fizikal di Malaysia ni. Tapi untuk sebagai orang yang betul-betul minat manga, ia tidak menjadi satu masalah lah untuk mencari benda-benda macam tu. Cuma ia akan menjadi kurang accessible kepada orang yang bukannya hardcore, peminat hardcore. Tapi saya rasa dari segi anime mungkin dia akan lagi berkembang dekat Malaysia ni sebab dengan populariti Netflix yang banyak rumah sudah ada sekarang yang boleh ditonton melalui smartphone. So saya rasa untuk dari segi anime masa depannya agak cerah lah di Malaysia ni.